rahsia yang ramai tak tahu tentang duit. Dulu, duit disandarkan dengan emas. Hari ini, tahukah tuan-puan, duit yang kita pegang hari ini sebenarnya bukan duit. Boleh save video ni dulu untuk rujukan di masa akan datang. Sebab apa orang kaya kumpul emas tapi orang biasa kumpul duit? Ramai orang sangka duit dalam dompet kita ni adalah kekayaan. Tapi tahukah tuan-puan, sebelum tahun 1971, setiap duit US dollar yang dicetak perlu disandarkan dengan emas. Maksudnya kalau kerajaan nak cetak duit baru, mereka perlu ada emas sebagai sandaran. Jadi ketika itu, duit hanyalah voucher. Emas adalah duit sebenar. Tetapi selepas tahun 1971, hubungan antara emas dan duit diputuskan. Sejak itu, duit kertas boleh dicetak tanpa perlu ada emas sebagai sandaran. Sebab itulah, dulu RM100 boleh penuh satu troli. Hari ini, RM100 mungkin separuh troli pun belum tentu. Bukan barang yang jadi mahal, tetapi nilai duit semakin mengecil. Sebab itu, orang yang faham keuangan tak hanya simpan duit. Mereka akan simpan sebahagian kekayaan dalam bentuk aset. Dan salah satu aset yang telah bertahan ribuan tahun lamanya ialah emas. Kerana emas tak boleh dicetak dan tak boleh diwujudkan dengan satu klik. Dan nilainya emas diiktiraf di seluruh dunia. Saya bukan suruh tuan-puan untuk tukarkan semua duit kepada emas. Tapi mungkin sudah tiba masa kita belajar beza antara simpan duit dan menyimpan nilai. Kalau nak tahu macam mana nak mula simpan emas rendah RM100, RM200, RM500 ataupun RM1000, komen nak belajar. Atau rujuk pin post video saya cara bermula. Kurang daripada 5 minit, tuan-puan dah boleh mula menabung dan menyimpan emas. Kalau tak ubah sekarang, 5 tahun lagi sama je.